Assalamualaikum, selamat datang ke channel Razali Yaakob. Hari ini pagi-pagi hujan lebat, so terpaksa lah aku pandu kereta pergi tempat kerja. So sambil-sambil aku mandu ni, aku saja je nak buat konten santai-santai, cerita santai je. So macam ni lah, kalau tinggal kat area Ampang memang traffic light banyak sikit lah. So kena banyak bersabar. Masa tu banyak lagi tu. Okey, tunggu sekejap. Okey, kita teruskan perjalanan kita. So macam mana kat tempat anda pada pagi ni? Hujan lebat ke? Aku sebenarnya kalau boleh nak bawa menunggang motosikal, tapi hujan lebat tak boleh nak mengizinkan, bahaya lah. Jalan pun licin kan. So kita kena beringat lah. Jadi hujan dah berhenti dah. Hujan dah berhenti. Lepas tu dah siap-siap pakai baju semua lah. Hujan lebat balik. Alhamdulillah lah. Hujan rahmat kan. Hujan tu rezeki, bagi sejuk cuaca. Tidak, kalau pergi kerja mesti aku rasa berpeluh-peluh je. Walaupun waktu pagi pun aku berpeluh juga. So sambil aku mandu ni menuju ke tempat kerja aku, kita cerita-cerita santai lah ya. Macam mana pengalaman dan pengalaman menyambut hari raya. Dah buat open house ke belum kan? Aku tak buat open house. So raya biasa-biasa je. Raya pun tak macam raya juga. Perjalanan tempat kerja mengambil masa dalam, tak silap aku, 10 km jugalah rasanya. Tapi waktu pagi ni biasalah geng, trafik kan, orang semua nak pergi kerja kan, memang jam lah. Lagi-lagi kalau yang memandu kereta ni, kena bersabar lah menghadap jam. Lagi-lagi kat Kuala Lumpur ni kan, kalau tak jam bukan Kuala Lumpur lah namanya. Sebab tu aku prefer bawa motosikal. Tapi itulah, baju hujan pun dah tak boleh pakai. Yelah, orangnya pun, tuannya pun dah makin besar kan, baju hujan tu kecil. So tak boleh pakai lah. Kan nak pergi kerja dengan seluar-seluar basah. Kalau baju tu boleh pakai, tapi seluar tak boleh pakai, sakit juga geng. Kita ni rider, kena selesa-selesa masa-masa menunggang ni. Tak apalah, hari ni aku mandu kereta menuju ke tempat kerja. So memang dah lewat lah. Masuk kerja pun sebenarnya pukul 7. Sekarang ni dah pukul 6.49 pagi. Memang lambat lah. Okay, lambat 10 minit macam tu lah. Tapi tak apalah kan, demi keselamatan kita, kita ingat orang yang tersayang. So kita buat pilihan, kita memandu kereta. Kan tak boleh menunggang motor, tapi itulah basah kan, baju hujan tak ada. Dah order hari tu baju hujan, tapi seller pula boleh pula hantar saiz lain pula. Aku order lain, dia bagi saiz lain. So itulah, pagi-pagi bangun dalam pukul 2 pagi dah hujan lebat dah. So aku siap-siap masak pun, tak masak pun pukul 4.30 pagi. Siap masak dalam pukul 5.30 pagi, dah siap masak dah semua. Masak sekali untuk isteri aku. So masih dah siap-siap tu, dah hujan tu dah berhenti dah. Lepas tu hujan lebat balik. So atas nasihat isteri aku lah, dia pun sayangkan aku. Dia suruh aku mandu kereta. So aku mandu lah kereta. Kan jiwa rider ni nak je menunggang motosikal kan. Tapi itulah masalahnya, baju hujan tu lah. Aku nak pergi kerja, takkanlah datang tempat kerja tu dengan keadaan basah-basah, seluar basah, baju basah. Cakap pakai sweater tu, habislah lencun jugalah kalau hujan-hujan lebat macam ni. Okay, stay tune guys, traffic light ni.
Terima kasih lah geng, temankan aku pagi-pagi ni. Siapa-siapa yang belum subscribe channel aku tu, minta tolong subscribe, like, share and comment geng. Okay, support aku geng. Aku nak kejar jumlah tontonan ni. Okay, aku nak ucapkanlah selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada semua penonton-penonton channel YouTube aku. Kalau ada kekurangan ke, video aku tak best ke, aku minta maaf lah ya. Aku ni pun baru je berjinak-jinak je. Memanglah channel YouTube aku ni dah lama, tapi untuk yang betul-betul aku buat ni baru je. Aku nak cuba belajar jadi YouTuber kan. So aku nak minta korang support aku lah kan. Terima kasih lah pada subscriber yang subscribe aku. Terima kasih banyak-banyak. Jasa korang tak dapat aku nak balas. Okay, aku cuma dapat ucapkan terima kasih banyak-banyak atas support korang kepada aku, pada channel YouTube aku ni. Okay, lampu pun dah hijau. Jom, let's go geng. Trafik lah dekat Ampang ni memang banyak, so kena layan lah. Nak jalan pun mengambil masa yang lama. Apalah, depan tu dah jauh, dia nak masuk Simpang pun bukan dalam jauh sangat pun, tapi nak masuk tu terkial-kial gerak. Aduh, okay, sorry ya geng. Biasalah, kita tak bawa macam tu, lagi dia duduk diam, lambat sangat nak gerak. Padahal depan dia kereta Azia yang merah ni dah jauh dah, tapi dia nak masuk Simpang depan tu, lambat dia nak masuk. Merah-merah tu jam terus. Layan je lah. Okay, tadi aku skip lah video sebab terlampau terus sangat traffic jam tu. So dah sampai dekat area Ceras ni. Traffic lah dekat area sini boleh tahan lambat juga lah. Tu kena bersabar. Dah sampai kat sini. Hari pun dah cerah dah ni, daripada gelap dah cerah. Tapi masih hujan lagi.
siapa-siapa yang belum subscribe channel Azhari Yaakob, tolong subscribe, like, share and comment, geng. Terima kasih.